Cikgu bahasa Arab sebenarnya tak nak korang tahu satu rahsia ini. Sebab kalau korang tahu, korang dah tak perlu lagi pening kepala untuk hafal formula-formula Nahu Sorof lepas ni. Korang perasan tak? Kalau korang perhati betul-betul, pelajar daripada sekolah rendah sampailah SPM, kalau minta dia orang untuk cakap Arab, masih terketar-ketar. Yang ni, macam tu. Tak boleh keluar cakap Arab. Sebab sistem belajar kita sudah terbalik. Tapi korang tengok tak macam mana budak kecil 2-3 tahun dah boleh cakap Arab? Apa sebabnya? Adakah mak ayah diorang suruh hafal buku Nahu, yang ni ingat ini fa'il, ini maf'ul bihi dari kecil? Mana ada. Secara fitrahnya, budak dia akan ikut apa yang mak ayah sembang hari-hari. Jadi dia orang cuba tiru dan dia orang terus sebut perkataan ataupun ayat tersebut. Tata bahasa pula dia akan automatik ikut lepas kita dah biasa buka mulut. Jadi konsep belajar bahasa Arab sepatutnya sebiji macam ini juga. Kita kena mulakan dulu dengan perbualan bahasa Arab yang santai. Barulah Nahu akan ikut sekali. Jadi sekarang ni pilihan di tangan korang semua. Sama ada nak terus kekal untuk pening kepala belajar Nahu Sorof dulu, ataupun nak mulakan dulu dengan perbualan bahasa Arab, yang ni sedikit-sedikit, tapi boleh bercakap Arab seperti budak 2-3 tahun. Kalau korang pilih jalan yang kedua, Ustaz nak tunjukkan anda semua caranya bagaimana. Jadi klik link di bio dan kontak Ustaz sekarang untuk Ustaz terangkan kepada anda semua cara-cara tersebut.